العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. بسم الله. Right? Okay. Suara jelas? Bismillah. Okay. Alhamdulillah, kita bersama semula dalam sesi yang kedua pengajian kitab Qalbun Salim, yakni syarah ataupun penawar bagi hati, yang kita bersama-sama pada petang ini untuk kita sambung berkenaan dengan bagaimana untuk kita menjaga diri kita daripada terjebak kepada perkara ataupun 10 sifat tercela yang masih dalam bab sangat suka makan. Sangat suka makan. Jadi Masya Allah, sangat sinonim lah dengan yang sedang kita lalui sekarang. Semua umat Islam sedang berpuasa. Maka Masya Allah, petang tadi baru sebentar dalam sesi yang pertama kita telah berbicara bagaimana kebaikan untuk kita berlapar. Sebelum tu saya minta maaf, saya ada tersalah sedikit dekat bab mandi sebelum berbuka ataupun mandi pada waktu petang. Hukum asalnya harus, dia jadi makruh kalau dia berlebih-lebihan sengaja mandi berlebih-lebihan untuk bagi segar. Tapi hukum asal untuk kebersihan, mungkin nak menghilangkan bau badan sementara nak masuk waktu berbuka tu sebab mungkin nak memudahkan, dia tidaklah sampai kepada hukum makruh. Apa pun tetaplah cuba amalkan sunnah yang ada khusus untuk bulan Ramadan, iaitu mandi pada selepas waktu maghrib sebelum pergi menunaikan solat fardu isyak. Itu antara waktu itu adalah waktu yang disunnahkan untuk mandi. Mudah-mudahan memberikan kesegaran kepada kita untuk kita menghidupkan malam sepanjang bulan Ramadan. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sedikitlah pembetulan dekat tentang perbicaraan kita tadi dekat sesi yang pertama yang kita baru selesai 15 minit sebelum, lebih kurang lah 15 ke 20 minit sebelum, sebab berhenti untuk kita bagi masa untuk solat asar dan baru saja bermula untuk sesi yang kedua. Saya mohon kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita untuk sharekan link ini sebab link baru. Kalau siapa yang masuk link tadi dia tak dapat lah. Jadi link yang ada ini link yang baru untuk sesi yang kedua. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab sangat suka makan ini kita sebut dah tadi adalah kejahatan ataupun penyebab kejahatan yang paling awal. Bila mula-mula kita bicarakan tentang ini, mungkin pada kita semua tertanya-tanya apa kena-mengena lah makan dengan jahat. Okay, apa kena makan dengan kejahatan, macam tak berapa lah Ustazah, apa kena makanan kejahatan ni? Rupa-rupanya dengan banyak makan dia akan meningkatkan keinginan, termasuklah keinginan syahwat, termasuklah keinginan kemaluan untuk melakukan zina. Dia berpunca dengan banyak makan tadi yang kita rasa tak ada apa-apa lah Ustazah, kan? Tapi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nafsu yang kuat untuk makan dia akan pergi untuk nafsu melakukan persetubuhan semakin kuat, dia akan membawa keinginan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Kalau nak dapatkan mengumpulkan kepada keinginan untuk mendapatkan harta, dan kedua-dua keinginan tadi tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Jadi bila keinginan itu akan pergi kepada keinginan-keinginan lain yang akhirnya dibimbangi membawa kepada kejahatan-kejahatan yang tidak sepatutnya hanya untuk memenuhi keperluan
ataupun kita keperluan keinginan nafsu syahwat untuk ataupun nafsu untuk makan tadi. Untuk makan semata-mata itu dia boleh membawa kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi kita telah bicarakan bagaimana baginda Nabi SAW dibacakan dalam sirah, bagaimana sampai ikat perut dalam perang Khandaq ni semua tahu. Bagaimana baginda Nabi SAW menahan diri daripada lapar itu sampai ikat perut dengan batu. Dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum juga menahan lapar sedangkan mereka ini nak berperang ni kan. Bagaimana dalam keadaan baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum juga banyaknya peperangan yang berlaku dalam Islam ini adalah ketika mereka berpuasa. Para sahabat radhiyallahu anhum dan baginda berpuasa. Maka masya-Allah ini antara kita panggil apa, hikmah daripada mana kekuatan yang datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum kepada para tentera Islam ini adalah sebenarnya kekuatan yang datang daripada dalaman, kekuatan rohani. Dengan sedikit makan, dengan banyaknya berlapar. Tapi kita terbalik, kita ada mind setting. Kita dah kata kalau tak makan ni takut nanti begini. Waktu makan kenyang sungguh ni, konon-konon nak bagi tenaga, istilahkan nak bagi tenaga. Walhal sebenarnya makan tu banyak akhirnya terdampar. Yang cergas jadi lemah, lagi malas nak beribadah. Ini yang berlaku kepada kita hari ni. Nak duduk senak rasa. Sedangkan kita dah baca dah hadis yang mula-mula tadi hanya makan tu sebab nak betulkan tulang belakang je. Dahsyatnya kita. Banyak manalah nak betulkan tulang belakang, nak tegakkan je kan. Maksudnya sekadar ni itu saja. Tapi jauh kita daripada sunnah baginda Nabi SAW. Terutama bagi ustazah yang perempuan yang bercakap ni kan, perempuan sinonim dengan suka makan. Cubalah tanya kepada siapa-siapa yang ada live sekarang ni kan, siapa yang tak suka makan. Semua akan jawab suka makan. Bagi kita orang perempuan ni happy lah dapat makan kan, makanan sedap-sedap pula. Lagi-lagi kalau ada potluck. Saya ni banyak ceramah ni, lepas ceramah satu kan, Masya Allah, dihidangkan dengan pelbagai jenis makanan kan. Ujian lah kepada ustazah yang bercakap kan. Maka sebenarnya makanan tu tak salah, sebab Masya Allah memang antara pahala memberi makan kepada sesama kita sebagai seorang muslimin ni, memang antara pahala-pahala yang terbaik adalah memberi makan, memberi jam makan. Bezanya adalah ustazah lah yang kena kontrol, ustazah lah yang kena bermujahadah. Tadi dah makan banyak sini, dekat masjid satu lagi makan banyak pula lagi. Lepas tu na'udzubillah kalau sakit salahkan siapa? Salah satu puncanya adalah sebab banyak makan. Itu antaralah yang boleh kita nilai bersama. Dan masya-Allah kepada mereka AJK masjid contohnya kan, sediakan makanan yang kita panggil yang berkhasiat untuk para asatizah yang datang, sebab nak pakai lama para dai, maksudnya untuk menyampaikan agama ini. Para alim ulama, saya bukan ulama lah, maksudnya kita tenaga pengajar. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan guru kan, para masyayikh masya-Allah, mereka ke sana kemari ni, tak jadual penuh ni. Bayangkan kalau 5 masjid pergi sehari, hidang makan, lepas tu paksa makan. Ada style yang tak boleh terima, sediakan makanan sedap-sedap, ustazah tak makan, ustaz tak makan, nanti merajuk kan, contoh kan. Walhal sebenarnya nak menjaga kesihatan ni yang datang ni. Yang kita panggil yang datang itu dia berceramah, memang tugasnya berceramah lah untuk kita sampaikan apa yang telah ditaklifkan. Tapi bab makan tu kena jaga. Dan bahkan ada sahabat-sahabat asatizah saya memang stres kalau kena makan kan. Kalau stres kena makan ni, kena paksa makan. Tak apalah, itu sedikitlah selingan. Apa pun sebenarnya atas diri kita, dan kita telah sebutkan tadi, niat-niat yang baik. Masya-Allah, bukan sekadar lapar semata-mata. Ada niat yang baik di samping untuk kita ketika kita niat yang baik ketika kita berlapar itu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan segala panduan kenapa kita nak lapar tu. Antaranya masya-Allah, antara yang hikmah lapar tu sendiri adalah mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Sebab itu sebenarnya dalam hidup kita, kata kunci ataupun keyword, kalau saya sendirilah yang kita kena tanya why, reason, apa yang kita buat sesuatu, kita ada reason. Kenapa aku buat macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa aku lapar? Contoh kan, kenapa kita kena berlapar? Sebab Nabi suka lapar.
Jadi bila kita kaitkan sesuatu itu dengan baginda Nabi SAW, maka hidup kita ni akan lebih sempurna, akan lebih terarah, akan lebih tenang. Sebab kita tahu yang aku buat ni sedang ikut Nabi. Jadi daripada situlah sebenarnya membentuk kepada akhlak dan peribadi seseorang Muslim atau Muslimah itu. Jadi bila sesuatu itu dikaitkan dengan baginda Nabi SAW, insya-Allah hati kita akan tenang. Bila tak ada makanan pun, Nabi kalau tak ada makanan puasalah. Maka kita pun ini shaim, puasa. Jadi Masya Allah, sangat cantik. Kalau kita tengok kan kehidupan baginda Nabi SAW sangat cantik. Bagaimana Nabi mengajar menjadi apa kita panggil khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Daripada akhlak itu secara umumnya begitu. Tapi pergi pula kepada balik-balik tanya Sayyidatina Aisyah, tak ada makanan. Adakah makanan rumah kita? Tak ada apa-apa ya Rasulullah SAW. Jadi baginda kata tak apa. Fa inni shaim, hari ini aku berpuasa. Jadi Masya Allah, itu antara didikan akhlak yang baginda Nabi SAW tunjukkan kepada kita, kepada umatnya untuk kita ikuti, untuk kita teladani, untuk kita amalkan. Dan bahkan bila kita benar dalam pengamalan itu, Masya Allah akan datang rahmah, sakinah, mawaddah. Sebab apa? Sebab yang kita ikut tu Nabi. Itu senang saja. Dia punya reason tu, why you do like this? Sebab ikut Nabi. Nabi suka begini, Nabi suka begitu. Jadi bila kita ada panduan itu, seronok. Hidup kita kalau betul-betul kita ikut apa yang Nabi ajar, Nabi Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi bagi panduan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi panduan kepada kita, maka hidup kita akan lebih terarah dan tenang. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, subhanallah. Astagfirullah. Okey. Maaf, lapar ke? Okey. Nak bagi buka puasa, nak suruh makan, tak buka puasa lagi kan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah sebut tadilah 7 niat ketika berlapar. Masya Allah, saya jadi macam kita belajar ni kan, kita akan nampak dalam sunnah ada sunnah, dalam sunnah melahirkan sunnah-sunnah yang lain, dalam sunnah melahirkan banyak kebaikan-kebaikan lain. Sangat banyak. Dia bukan tentang kurangkan makan. Dia bukan tentang itu semata-mata. Tetapi dia berkait kepada niat-niat yang baik itu. Bagaimana disebut apa? Apakah tujuan lapar itu? Menakan dan mengawal hawa nafsu. Kedua, sebab nak tekuni ikut baginda Nabi. Nak duduk dengan Nabi dekat akhirat nanti. Masya Allah. Mengurangkan merasa kenikmatan duniawi dalam diri. Kemudian yang keempat, dapat ketenangan dan merasakan kenyang di akhirat. Yang kelima, kurang untuk pergi ke tandas untuk mendapat kedudukan yang benar dan orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, menjauhkan diri daripada kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, melatih diri untuk peka dengan orang yang selalu lapar kerana kesempitan kehidupan. Kerana kesempitan kehidupan. Dan kita dah sebut tadi kan cara menguratkan tabiat makan. Sebelum kita sambung kejap lagi, macam mana nak kurangkan adalah kita kurangkan sedikit-sedikit. Mungkin dah biasa 15 sudu sehari, 15 suap sehari, kurangkan 1 suap sehari sehinggalah sampai ke tahap minimum dan lepas tu maintain untuk sebab kita kena sedarlah. Sebab kalau tidak kita akan habiskan masa dengan banyak hanya untuk mengunyah makanan yang ada. Hanya untuk makan semata-mata. Dalam 24 jam kalau kita boleh muhasabah, kita senaraikan hari ini banyak masa yang aku ambil untuk makan, maka kita akan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan malu sebab tujuan kita ni, hidup kita ni untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kita makan tidur. Kalau ikut makan tidur, apa beza kita dengan binatang yang ada dalam atas muka bumi ni? Kita diberi akal yang sempurna untuk kita tunaikan kewajipan yang ada, untuk kita makan sekadarnya, niat makan pun hanya untuk kita tambahkan amal ibadah, untuk kita mendapatkan tenaga untuk ibadah. Maka Masya Allah makanan itu akan jadi ibadah. Tetapi kalau kita makan tu memang kita dengan berlebih-lebihan, dia boleh pergi kepada pembaziran, dia boleh kepada pemborosan dan sebagainya, maka akhirnya semua itu akan berkait kepada apa? Tidak mengikut sunnah, dia akan pergi jauh. Jauh apa? Dengan pembaziran berlaku. Bila pembaziran pula dia akan kawan dengan siapa? Syaitan kan. Na'udzubillah. Jadi kita elakkan pembaziran-pembaziran yang tidak sepatutnya berlaku. Walaupun saya sebut tadilah kan, kalau kita rasa kadang-kadang kita rasa sebab duit kita. Sebab duit kita lah, sukatilah nak makan apa kan.
Teringin tu letak. Lepas tu makan tinggal. Kadang-kadang kalau pergi kedai makan, kita tengok, ya Allah, sayangnya makanan tak habis, sayangnya macam-macam. Sebab kadang-kadang hilang rasa bersalah tinggalkan makanan tersebut dengan pembaziran. Dan Masya Allah, adakah kita ingat yang kita beli tadi disebabkan duit kita, maka kita akan terlepas? Tidak. Dekat akhirat nanti, setiap sen yang dia belanjakan itu, semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar dan kita faham, dan kita, terutama ustazah yang bercakap ni, bukan kita, ustazah bercakap ni, takut kita makanan-makanan yang banyak kat rumah tu kan, macam manalah gaya. Ustazah lagi lah dia dilema macam mana tau Kak So. Kalau macam dia bagi makanan kan, orang bagi makanan, kadang-kadang kerepek kan, pergi masjid satu kerepek lagi kan, kadang-kadang balik dah sampai tengah malam, dan tengah malam tak sempat, terpaksa masuk almari ke kan. Benda-benda macam tu lah yang kadang-kadang terlupa terus, besok lepas tu isi ramah lagi, dapat lagi kan, contoh. Perkara-perkara beginilah. Ni contohlah sebagai sedikit. Tapi biasanya kalau makanan-makanan yang senang kita nak bagi orang tu, mana jumpa kita boleh bagi lagi. Tapi yang kadang-kadang nak kejar, kita tak perasan kadang-kadang apa yang dibekalkan, apa yang kadang bagi kita tak sempat buka pun apa hadiah dia bagi, contohnya kan. Jadi Masya Allah, itu semua itu yang ada pada kita itu semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Tu lah Ustazah cakap ni, Ustazah takut ni. risau kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, kita lihat bagaimana 3 peringkat. Ni je kan. 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi kuantiti. 3 peringkat. Belum buka puasa ya. Tu saja setting mana tu? Bagi buka puasa. Awal nampak azan. Dia yang sidap. Tak, ni 5. Macam mana betul lah? Sekarang pukul? Tu kenapa? Salah. Tu saya cakap tadi. Takut akak salah setting tu. Sabah ke? Sabah. Awal sangat Sabah. 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi kuantiti. Ketahuilah keadaan makan sedikit itu ada 3 peringkat. 3 peringkat. Yang pertama as-siddiqin, yakni orang yang benar. As-siddiqin yakni orang yang benar. Yakni makan dengan kadar yang boleh mengelak badan daripada mudarat, iaitu jika kurang daripada kadar tersebut boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Dia makan sekadarnya untuk elak mudarat. Jangan sampai tak makan pula, nak kurus kering kan. Kadang-kadang ada orang dia takut nak makan, takut badan dia gemuk. Dia makan, dia muntah balik. Dia muntahkan balik. Ada yang jenis macam tu. Jadi janganlah sampai macam tu. Maksudnya makan itu memang untuk mengelakkan badan daripada mudarat. Kalau kurang daripada tersebut, daripada apa yang dia makan itu, boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Itu barulah dikira orang yang as-siddiqin, ini orang yang benar. Yang kedua adalah setengah cupak. Dalam ukuran moden, 1 cupak mud bersamaan dengan 650 gram. 1 cupak dinilai bersamaan dengan suku daripada 1 gantang Baghdad. Setengah cupak sehari. Setengah cupak sehari. Cukup makan setengah cupak sehari, iaitu memenuhi suku daripada perut. Begitulah yang diamalkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sebahagian para sahabat. Mereka makan segantang gandum untuk setiap 7 hari seminggu. Sikit je kan. Sangat sedikit. Kalau kita lihat siapa itu Sayyidina Umar, kita bacakan. Beliau ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisi Al-Adawi, Khalifah Nabi SAW yang kedua. Dipanggil Abu Hafaz dan digelar dengan Al-Faruq, yakni membezakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian masuk Islam ketika hanya sekitar 40 orang sahaja yang memeluk Islam ketika itu, termasuk salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Termasuk salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, meninggal pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kalau saya ingat kisah Sayyidina Umar ini, antara kisah yang masyhur adalah berkenaan dengan Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Huzaifah yang ada menyimpan nama orang-orang munafik. Sayyidina Umar jumpa pada Sayyidina Huzaifah ni, tanya ada tak nama dia. Dahsyat 10 sahabat dijamin syurga. Salah seorangnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi bila tahu Sayyidina Huzaifah ni ada simpan nama-nama orang munafik, Sayyidina Umar jumpa. Tanya, dia dalam senarai nama tu ada tak nama dia? Masya-Allah. Kalau kita lah kan. Kalau kita lah. Macam mana? Kalau contoh kalau kita muhasabah, kalau ada dia beri pengumuman, dalam dewan ni semua masuk syurga kecuali seorang. Kita akan cakap apa? Takkanlah aku tak masuk. Kan mesti orang lain. Itu perasaan yang ada. Tapi Sayyidina Umar dia tahu adanya nama dekat Sayyidina Huzaifah, pergi jumpa. Ada tak nama Sayyidina Umar? Ada tak nama dia dalam tu? Masya-Allah. Itu antara akhlak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka makan segantang gandum, satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Okey, satu gantang bersamaan dengan 4 cupak untuk setiap 7 hari, yakni seminggu. Okey. Satu cupak muk bersamaan dengan 650 gram. Oleh itu satu gantang bersamaan dengan 2,600 gram. Sikit seminggu. Kan? Masya-Allah. Oh, dahsyat. 2,600 gram ni 2.6 kg. Sikit. Selama seminggu. Itu cara mereka makan. Okey. Dan yang seterusnya adalah secupak setiap hari. Secupak setiap hari, yakni memadai makan secupak setiap hari. Jika makan lebih daripadanya, Allah, maka dia masih lagi dalam peringkat orang awam dan tergolong dalam kalangan orang yang banyak makan. Okey, cuba angkat tangan siapa yang tergolong ni. Nampak tak? Maksudnya 3 peringkat dalam sedikit makan ada dari segi kuantiti. Dari segi kuantiti ada 3. Orang yang benar, dia hanya makan. Malu kita bercakap kan? Malu kita bincang bab ni. Malu kat diri sendiri ni. Siddiqin, orang benar dia makan ni, dia memang sekadar untuk hilang mudarat. Maksudnya jangan sampai mati tak makan. Memang macam itulah tujuan dia makan. Setengah cupak sehari. Itu cara yang diamalkan oleh Sayyidina Umar dan sebahagian sahabat. Makan. Tapi yang paling sedikit pun kuantiti dia kira yang apa istilah makan sedikit. Nak cakap sikit tu banyak mana Ustazah? Yang kurang makan tu banyak mana? Minimum yang kita sebut tadi kan. Diistilahkan sedikit makan itu adalah secupak setiap hari. Yakni memadai makan secupak setiap hari. Jika makan lebih daripadanya, kalau makanlah dalam sehari itu, kalau lebih daripada secupak, maka dia masih lagi dalam peringkat orang awam dan tergolong dalam kalangan inilah orang yang banyak makan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allahu Akbar. Sekejap lagi nak buka puasa tu agak-agak makanan lebih tu gilah hantar kat jiran-jiran sebelah. Jiran sebelah pula rasa makanan yang kalau dengar ceramah ni sama, gilah hantar tempat lain pula kan. Supaya kita ni betul-betul tergolong. Ya betul sebenarnya nak mendidik diri kita ni, kadang-kadang kita salah cara didikan. Kadang-kadang kita cakap dengan anak kita, tak apa makan sampai kenyang. Kadang-kadang tambah lagi bagi budak makan. Sebenarnya cara didikan itu kurang tepat. Kita kena mendidik anak-anak kita dengan makan sekadarnya. Makan macam mana, banyak mana. Okey, kejap lagi senang nak bangun semayang. Kita kena cerita macam tu. Bukan boleh untuk kita meraihkan, memanglah antara dua kita panggil kegembiraan untuk orang berpuasa adalah pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah. Yang disebut dalam hadis. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bukanlah bermaksud ketika kita nak meraihkan maksudnya kegembiraan ketika berbuka itu dengan kita lambatkan makanan, makanlah sampai terdampar. Dia dah jadi pembaziran, dah jadi boros. Maksudnya tak capai matlamat dan hikmah puasa yang kita nak capai sebenarnya tadi, awam kepada khusus ala khusus. Jadi sebenarnya didikan itu bermula daripada kecil, daripada awal kita mendidik anak-anak kita.
Ini pesanan untuk saya jugalah kan. Jadi sebab itu biasakan kepada mereka untuk diajar. Budak-budak memang kalau kita tanya, kalau orang budak-budak puasa, kita puasa dulu pun macam mana? Kalau pergi mak ayah bawa bazar kan, kalau kita tengok semua benda kita nak. Sebab kita tidak memahami lagi ketika itu hakikat puasa itu apa. Kita hanya faham nak menahan daripada makan dan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi sebab itulah kita pun tak makan. Lepas tu nak makan apa, pergi beli. Contoh kan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya yang kita perlu fahamkan kepada mereka adalah apakah tujuan berpuasa. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makanan bukanlah tak boleh untuk diraikan, tetapi biarlah berpada-pada. Ajar untuk berpada-pada. Kadang-kadang ada ibu ayah yang dia tak sampai hati. Anak teringin, beli je lah. Anak teringin, belilah je ni. Tapi dia terlupa sedang apa yang dilakukan itu sebenarnya sedang mendidik anak ini membentuk akhlak yang bagaimana. Akhlak yang bagaimana. Dalam menguruskan keuangan, dalam menguruskan bab-bab makanan yang macam mana yang akan masuk ke dalam badan, apakah jenis makanan yang halal tetapi tak tayyibah, yang mana satu makanan yang halal dan tayyibah, mana satu makanan yang akan mencerdaskan otaknya, macam mana makanan mencerdaskan badannya, yang akan membentuk hatinya. Semua itu kalau kita sebagai ibu bapa kita faham dan kita belajar ilmu tasawuf ini, kita akan faham. Maksudnya sebenarnya selama ni ada banyak yang aku salah dalam mendidik anak-anak. Ni saya cakap kat diri saya sendiri. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, sebenarnya lepas tu kita sendiri yang jadi apa? Kita jadi stres. Kenapa ni mak cakap tak nak dengar begini-begini, sedangkan kita yang memberi makan kepada anak ini tadi dengan makanan yang banyak berlebih-lebihan sehingga menyebabkan hatinya jadi keras. Na'udzubillah, tu contoh. Kadang-kadang kita terlupa bab-bab ni sehingga menyebabkan sebenarnya berpuncanya masalah terletak daripada didikan daripada rumah itu sendiri. Jadi sebab itu, Masya Allah, Madrasah Ramadan yang datang ini sangat, kita panggil apa, terus kita belajar teori, terus praktis. Memang kita sedang praktiskan, iaitu kita sedang berlapar, menahan lapar dan dahaga, dan kita menahan lapar itu dengan hikmah-hikmah yang kita belajar petang ini. Maka Masya Allah, keadaan-keadaan niat-niat yang baik itu maka lintaskan terus ke dalam hati kita. Masya Allah. Jadi sebab itu kita lihatlah, kalau kita ni masih termasuk golongan orang yang awam, maka kita cubalah usahakan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian yang seterusnya 3 peringkat dalam sedikit makan. Dari segi keutamaan makan sedikit jika dilihat dari segi masa. Tadi tu kita cerita dari segi kuantiti. Kemudian kita lihat pula dari segi masa. Masya Allah. Okay, macam mana masa tu? Okay, 3 peringkat dari segi masa. Ada 3 peringkat, iaitu yang pertama paling tinggi. Paling tinggi iaitu dia lapar selama 3 hari atau lebih. 3 hari atau lebih. Maksudnya setiap 3 hari atau lebih barulah makan sekali. Boleh? Kirim kepala. Kan? Masya Allah. Tingkat paling tinggi ni. Dia lapar selama 3 hari atau lebih. Maksudnya setiap 3 hari atau lebih barulah makan sekali. 3 hari baru makan. Boleh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berlapar selama 6 hari. Okey. Okay, Kak Su, boleh? Kan? Okey, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu cara Sayyidina Abu Bakar disebut apa? Berlapar selama 6 hari. Kemudian yang kedua, pertengahan, makan sekali setiap 2 hari. 2 hari sekali. Sekali dalam masa 2 hari. Sekali je. Jauh betul. Baru kita disebut tadi macam mana Kak Su? Pagi kita makan apa? Kalau asrama kan, kehidupan di asrama. Cuba kita cek balik kan, kenapa pelajar-pelajar asrama selalu mengantuk? Macam biasa je kan? Kan, cuba kita cek balik. Kalau pelajar asrama, tak tahulah kan kalau sahabat-sahabat saya di asrama macam mana kan. Tapi lumrah lah kalau dikaitkan pelajar asrama mengantuk ni dalam kelas ke macam mana tu. Macam mana boleh mengantuk? Kenapa terlalu mengantuk? Makanan. Salah satu sebab adalah makan. Memang dia akan menyebabkan mudah mengantuk. Kita makan. Saya ingat dulu kalau di asrama ni kenapa banyak tidur dalam kelas ni, cikgu tengah mengajar ni. Hari ni makan nasi lemak. Salah nasi lemak. Kan? Bukan masalah nasi tu. Kita makan tu banyak mana. Nasi tu tak salah. Kalau nasi lemak tapi makan je berapa suap je, insya-Allah dia akan menjadi tenaga pada kita.
Tapi kalau berlebihan je jadi mudarat. Macam tu je lah. Okay. Dan saya ingat kalau pengalaman saya kan, kalau makan dekat, saya pernah dijemput oleh pensyarah yang Arab kan. Bila jemput makan ke rumah dia, wallahualam lah, mungkin budaya ataupun keadaan mereka adalah mereka berasa aib kalau makanan di rumah mereka habis. Kalau kita orang Melayu dia biasa makan, kita akan makan macam ni. Kalau habis tu macam kita rasa seronok sebab habis makanan tu, maksudnya licin, sedap makan. Okay, tapi kalau orang Arab, mereka rasa aib kalau makanan tu habis. Macam dia memang akan menyediakan tu, melambatkan. Dan saya ingat pensyarah saya sebut, kalau contoh kita dah makan ni memang dah kenyang, memang Masya Allah memang sedap masakan ustazah saya tu. Kita makan macam-macam lah, dengan pizzanya, dengan dia bawa rumah terbuka. Dia makan. Saya rapat dengan ustazah kan, jadi disuruh makan syuhada, makan. Kita pun makan. Lepas tu okey, kita dah cukup lah kan. Tapi dia tengok maksudnya masih banyak tu, dia tanya, kenapa berhenti makan? Tak sedap, dia tanya. Sedangkan kita memang dah kenyang. Tapi itu budaya yang berbeza lah. Itu budaya. Cuma saya teringat lah part yang ada certain yang kita makan, dan kadang-kadang orang Melayu kan, kita kata tak nak tambah, dia akan tambah juga. Dia kadang-kadang kita panggil apa, dengan adat yang ada. Jadi macam tak tambah rasa macam aib. Macam aib kalau tak tambah, nanti tuan rumah terasa masak tak sedap. Benda-benda macam tu. Sedangkan sebenarnya inilah dia punya garis panduan dia. Banyak mana nak makan, itulah garis panduan dia. Baru kita faham kan keadaan-keadaan tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah. Memang dia kata, kenapa syuhada tak makan, kenapa tak tambah, tak sedap ke ustazah masak tak sedap? Padahal memang sedap sungguh lah. Kita dah kenyang betul. Dan memang rupa-rupanya baru saya tahulah, masa pergi haji pun sama juga. Masa pergi haji, dijemput untuk jemputan bahagian VVIP dalam 20 orang macam tu. Makanan Masya Allah macam syurga. Syurga, sedangkan syurga kita tak boleh nak bayangkan. Tapi dia punya hidangan tu dengan kambing goleknya, dengan dahsyat ya. Dan memang makan tu, memang lepas kami makan tu banyak lagi makanan. Tapi Wallahualam, lepas tu dia bagi orang macam tu, Wallahualam. Tapi bagi mereka aib kalau sehingga habis makanan yang disediakan oleh mereka, seolah-olah tak cukup sebenarnya. Tak cukup kepada tetamu. Itu, dan lebih kepada sebenarnya memuliakan tetamu, nak memberi makan yang sedap-sedap. Mudah-mudahan Allah beri pahala lah dari sudut situ. Tapi dari sudut kita sebagai tetamu, dari sudut kita adab ketika kita makan dan sebagainya, itu tetaplah tidak lari daripada apa yang sebenarnya sunnah anjurkan. Sunnah anjurkan. Okey. Dan yang terendah adalah yang rendah, bukanlah rendah ya, makan sekali setiap hari. Ya Allah, sehari sekali. Mereka yang makan sebanyak 2 kali sehari tidak termasuk dalam kategori berlapar sama sekali, dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Kan? Maksudnya selepas 2 hari baru makan sekali. Okey. Kalau kita lihat kategori yang rendah tadi paling tinggi 3 hari atau lebih baru dia makan. 3 hari atau lebih baru dia makan. Sayyidina Abu Bakar dia sebut 6 hari baru makan. Okey. Kategori pertengahan, makan sekali setiap 2 hari. Makan sekali setiap 2 hari. Yang rendah sekali adalah makan sekali setiap hari. Makan sekali setiap hari. Yang kita kira tadi berapa pelajar asrama? 6 kali. Kan, itu 6 kali. Alah, itu yang di asrama tu sebab berjadual. Tapi yang kalau tak asrama, entah lebih lagi daripada tu. Kan, lebih lagi. Kejap lagi sejam pergi cek makanan, kejap lagi buka petais, kejap lagi macam-macam nak dimakan. Kan? Jadi kalau orang yang makan sebanyak 2 kali, mereka yang makan sebanyak 2 kali sehari tidak termasuk dalam kategori berlapar sama sekali, dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Sangat-sangat banyak kelebihan yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Okay, adapun Allahumma salli ala Muhammad, untuk tajuk petang ini telah pun selesai sebenarnya.
bab sangat suka makan, tapi saya ulang sedikit untuk sementara menunggu apa kita panggil pukul 6 kalau ada apa-apa soalan yang hendak ditanya, tidak ada, semua masing-masing faham tentang bab makan. Jelas dan laju sahaja. Tetapi tak apa, kita ulang semula. Mungkin ada yang masuk petang ini, tak masuk yang sesi nombor 1 tadi, sesi 1 tadi. Kita ulang sedikit bagaimana mukaddimah yang membentuk kepada perbincangan kita pada petang ini adalah apa? Penyebab kejahatan paling awal adalah dengan sangat suka makan. Sifat yang sangat suka makan adalah penyebab kejahatan paling awal yang ada dalam diri kita. Okey, sifat sangat suka makan dia menjadi ataupun terjadi sebahagian dari punca terjadinya segala kejahatan kerana perut adalah punca terhasilnya segala keinginan ataupun syahwat, yakni termasuklah keinginan kemaluan untuk melakukan zina. Okey, sebab apa? Apabila nafsu makan dan nafsu untuk melakukan persetubuhan semakin kuat, ia akan membawa kepada keinginan untuk mendapatkan harta kerana kedua-dua keinginan tadi tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Jadi sebab itu kalau kita lihat kan bagaimana disarankan kalau dalam Islam pun kalau kita kata apa bagaimana ada orang tanya macam mana ada orang yang nak berkahwin, dia anak muda yang nak berkahwin tapi masih belum mampu, apa yang perlu dia buat adalah berpuasa, menahan diri dengan berpuasa. Okey, itu salah satu cara dia. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia banyak makan maka akan terhasillah keinginan-keinginan lain yang akhirnya menyebabkan kedua-duanya tadi, keinginan syahwat ataupun keinginan kejahatan perut dia tadi adalah memerlukan kepada harta. Jadi bila dia perlukan kepada harta, dia akan membawa kepada pula bila dia dah dapat harta, dia akan membawa pula kepada keinginan untuk ataupun kemegahan atau sanjungan kepada seperti mempunyai pangkat, jawatan atau kedudukan. Sebab kalau dia tak dapat jawatan yang sekian-sekian ataupun pangkat sekian, dia sukar untuk mendapatkan harta untuk mencapai keinginan sebab nak makan banyak tadi. Itu contoh nak bagi nampak apa sebab pergi kepada banyak makan, pergi kepada kejahatan. Kemudian apabila dia berusaha mendapatkan kemegahan dan dia dapat kedua-duanya, maka akan mulalah berkumpul beberapa sifat tercela yang lain dalam dirinya seperti menunjuk-nunjuk, iaitu riak, sombong ataupun takabur, dengki, bergaduh dan lain-lain. Dan bayangkan ini punca semuanya sifat tercela ini adalah perut. Kita dah bincangkan dengan sangat panjang bab perut sebelum ini. Tapi kita nak cerita bab banyak makan ini salah satulah daripada sifat mazmumah ataupun sifat tercela yang dibahaskan oleh para ulama. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis yang menceritakan bagaimana baginda Nabi SAW memuji perbuatan yang mereka yang selalu berlapar, tidak ada amalan lebih disukai di sisi Allah daripada lapar dan dahaga. Masya Allah, maksudnya itu dikira sebagai amalan. Amalan berlapar. Kita faham amalan sama ni apa? Yang zikir kita buat, yang mengaji Quran kita buat. Rupanya, lapar tu adalah amalan. Amalan berlapar. Okay? Amalan berlapar. Lapar kerana untuk mudah beribadah, untuk mudah untuk bangun malam. Maka ia, Masya Allah, ia satu, kita panggil apa? Satu usaha yang sangat baik. Yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada amalan lebih disukai di sisi Allah daripada lapar dan dahaga. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu segala amalan itu adalah lapar. Penghulu tu masuk mula. Pemula tu kamu banyak makan memanglah kamu lemah. Memanglah akan susah nak bangun malam. Susah, berat badan nak bangun. Nak kita panggil apa? Nak solat dan sebagainya, nak lakukan amalan-amalan sunat, nak berzikir dan sebagainya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfikir adalah sebahagian daripada ibadah dan sedikit makan adalah suatu ibadah. Kalau kita rasa selama ni fikir itu adalah ibadah, fikir, zikir, ibadah. Tapi kita sering terlupa wa qillatut ta'am, yakni dan sedikit makan itu juga adalah satu ibadah. Sedikit makan adalah suatu ibadah. Okey, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang paling afdal antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling lama berlapar dan berfikir, dan yang paling dia benci antara kamu di sisi Allah ialah orang yang banyak makan dan banyak minum dan banyak tidur. Kan? Sebab itu kalau kita lihat kan, Allahumma salli ala Muhammad, Maha Suci Allah bila menjadikan kita semua ini, biasanya bila kita tengoklah orang-orang tua kan, bila dah berusia umur dah 60, masuk 70, makan banyak mana sangat tak ada dah. Sekadar tak selera, sengaja Allah hilangkan selera itu. Supaya apa? Masya Allah, dengan sedikit makan mereka itu, mereka bangun beribadah, qiyamul lailnya, menghidupkan malamnya. Dan bahkan saya ingat lagi kalau pengalaman saya masa mengerjakan ibadah umrah pada tahun lepas di bulan Ramadan. Saya melihat kepada kehidupan saya sebilik dengan mereka-mereka yang memang berusia lah daripada saya. Maksudnya yang pangkat ibu-ibu lah. Dan memang kami ni dia layan sebagai anak-anak. Maksudnya kan. Memang kita melihat Masya Allah kesungguhan mereka dalam beribadah itu luar biasa. Luar biasa dengan kita yang muda ni, yang sepatutnya tenaga lebih lah, kalau ikut logiknya kan, tenaga ni kita lebih, sepatutnya kita lah yang akan anytime ke Masjid Nabawi, pergi haram balik. Maksudnya benda-benda macam tu sepatutnya kita yang lebih. Tapi kita ni rasa macam makan memang semangat lah makan kan. Lagi-lagi makanan di sana Masya Allah sedap-sedap kan. Memang dahsyat lah. InsyaAllah kita pergi lagi. Okay, jadi, yelah, bila banyak makan, masa kita berbuka, jadi berat kan? Jadi berat. Lepas tu dengan jadual yang bertukar, maksudnya kita bertukar. Tapi Masya Allah, saya memang respect maksudnya pada mereka ni sahabat baik berdua. Saya ingat dua ibu ni lah, makcik ni. Saya jumpa dia di Madinah. Maksudnya kami ni sebilik di Madinah. Adalah tumpang bilik sekejap. Tapi kita lihat bilik tu clear tau. Maksudnya clear tu macam mana? Katil tu maksudnya macam kita baru mendaftar masuk. Padahal dah hari ke-5 masa tu. Lepas tu apa kata ibu-ibu tadi? Mereka ni berdua. Mereka ni sahabat baik lah berdua. Dia kata kami ni katil ni untuk macam sekejap je. Duduk sekejap dan kami akan keluar balik. Sekadarnya memang balik untuk salin baju. Lepas tu sahur sekejap. Saya datang tu malam masa tu. Lepas tu dia terus ni kan sahur. Dia suruh ajak makan sekali. Lepas tu cergas memang pergi balik. Tapi nak cerita memang katil tu tak kita panggil apa, tak berusik. Kalau kata tegang betul-betul macam orang baru membersihkan lah kan. Tidur sedikit. Nak cakap tidur sedikit. Dengan makan pun saya tengok memang makan yang sedikit, tidur sedikit. Tapi umurnya dah 70 macam tu. 60 ke 70 macam tu. Jadi di manakah kekuatan itu? Sebenarnya kekuatan itu datang daripada sedikit makan. Saya ni cakap dengan diri sendiri, bila kita lihat kan cara makan kita dengan cara makan mereka, kita cari kenapa mereka masih bertenaga sangat kuat untuk pergi bersemangat ke Masjid Nabawi untuk iktikaf di sana sekian. Lepas tu balik tukar baju je semata-mata ni sekian, mungkin tidur pun sekadarnya ataupun mungkin tidur saja di masjid sekejap sekadarnya, sambung balik buat ibadah. Tapi memang kita lihat cara mereka adalah makannya sedikit. Lepas tu bila tengok dengan keadaan katil tu, bila dia sebut kami ni memang kata tak tidur sebenarnya kat sini ni, dia kata kan, kita pun rasa jadi malu. Sebab apa? Ya Allah, saya sampai tu saya rasa terus sedapnya lah nak tidur kan. Tapi dahsyat maksudnya Allah nak menunjukkan kepada saya sendiri bahawa kekuatan dalaman rohani bila kita tengok orang-orang beribadah. Malah Masya Allah, kita tengok malam tadi kan berita meninggal, malam tadi ke? 1 Ramadan, meninggal ketika sujud. Dapat berita? Ya, meninggal ketika sujud. Kota Kinabalu tak silap saya. Sabah. Kalau tak silap saya dah, saya minta maaf kalau salah. Tengok berita balik. Tapi memang meninggal ketika sujud. Adalah CCTV. Memang malam Ramadan kan, maksudnya tapi kita nampak tak bagaimana perjalanan untuk kita dapat untuk meningkatkan ibadah, bagaimana untuk kita menambah rasa keinginan untuk kita beribadah. Salah satunya adalah dengan cara kurang makan atau kita undur sikit dengan cara kurang tidur. Macam mana nak dapat kurang tidur? Dengan kurangnya makan. Boleh nampak? Kan? Kalau kita terus pergi kurang makan, kita tak nampak lagi. Tapi kita tengok sikit, kenapa dia beribadah? Macam mana dia boleh bangun malam? Sebab dia kurang tidur. Kenapa dia kurang tidur? Sebab kurang makan. Jadi bila kurang makan, jadi amalan dia berlapak itu dia dah terbiasa.
Jadi dia memang makan sekadarnya, maka di tengah malam dia mudah untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi pada bulan Ramadan, apatah lagi ia adalah 10 malam akhir. Itu memang sangat dahsyat. Saya masa saya berfikir balik kan, Masya Allah. Dan pengajaran itu bukan hanya di Madinah. Maksudnya bukan hanya yang 2 orang makcik ni saya jumpa. Saya jumpa pula makcik-makcik lain dan even sebilik dengan saya di Mekah pun. Maksudnya memang mereka memang berusia, tapi mereka punya ibadah memang all out. Memang betul-betul, memang saya kata, ya Allah, daripada manakah kekuatan mereka dapat? Sebenarnya memang daripada sedikit makan. Sebab kita tahu diri kita dan kita tengok cara mereka, okay, the point is adalah kurang makan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin ini Ramadan perubahan yang terbaik untuk kita lakukan, perubahan dalam cara makan kita. Cara makan kita. Jadi mudah-mudahan ia juga bukan sekadar cara makan, tetapi juga kita panggil apa, cara untuk kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan Masya Allah, kalau kita fikirkan balik kan, ada perkara yang kita fikir macam mana, kita nampak macam kurang makan. Kurang makan, tapi sebenarnya bila kita kurang makan, kita kurang belanja. Bila kurang belanja, maka kita akan ada lebihan simpanan yang lebih. Maka lebihan simpanan lebih, tak adalah kita bersusah payah, tenanglah sikit kan. Adalah keperluan-keperluan lain yang boleh digunakan duit ini ke tempat lain. Berbanding dengan beli makanan tak habis, membazir, buang. Ibarat kita sedang membuang duit-duit yang kita ada. Itulah ibaratnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu antara perkara yang kita boleh fikirkan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada suatu tempat yang lebih buruk. Tidak adalah satu tempat lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada mengisi perutnya. Daripada mengisi perutnya adalah cukup untuk anak Adam itu dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya yang kita sebutkan tadi. Maksudnya beberapa suapan saja untuk membetulkan tulang belakangnya. Bila kita ulang-ulang ni, bertambahlah insafnya. Mudah-mudahan insafnya lama lah, sebab kita tak buka puasa lagi ni. Kan? Mudah-mudahan tak dapat berubah sikit, berubah banyak. Tak dapat berubah banyak, ubah sikit. Tapi adalah perubahan. Janganlah lepas dengar ceramah ni buat tak tahu je, lantaklah makan macam tu kan. Dah teringin nak buat macam mana? Tak. Kita kena ada, cuba. Kita mujahadah sama-sama. Ya Allah, kan? Bukan senang peringatan tu. Sebab makan ni benda yang paling kita suka. Kita suka makan. Manusia normal lah. Kalau orang jemputan makan, siapa yang tak suka? Ada biasa, bahkan saya memang saya ingat kata guru kami kan, kalau kita nak panggil ke majlis-majlis, contoh mungkin kita buat majlis ilmu, daurah, ceramah kan, kadang-kadang orang tak tertarik itu. Tapi saya ingat guru saya cerita, pernah satu ketika satu masjid ni dia buat jamuan makan beramai-ramai. Dia buat gambar kambing macam tu besar. Sebenarnya tu forum, sebenarnya nak point tu ceramah, tapi dia tukar. Dia tukar buat poster kambing, jamuan makan beramai-ramai. Ceramah disediakan. Lebih kurang macam itulah ibarat dia. Ibaratnya ini kisah benar. Maksudnya bagaimana manusia ini fitrahnya memang suka makan. Itulah maksudnya Allah hadirkan juga, maksudnya untuk kita berfikir, Allah hadirkan cara Nabi untuk kita bermujahadah bagaimana untuk kita urus nafsu makan kita. Sehingga kan itulah sampai kan orang tanya, ada makan tak? Nanti ada ni ada makan tak? Memang benda tu adalah keperluan. Tetapi beginilah, nak ikut cara Nabi, itulah yang disebutkan tadi. Tapi Allah jauh sangat rasa dekat jamuan disediakan. Dan kalau ceramah, jemput hadiah beramai-ramai, jamuan disediakan. Mesti mention jamuan disediakan tu. Tu baru akan orang semangat nak datang. Cuba letak jamuan tidak disediakan. Tak ada makan. Kan benda-benda macam tu biasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah fitrah manusia yang perlu kita uruskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita masuk kepada kebaikan berlapar. Kita sebut sepintas lalu saja untuk kita ulang sepintas lalu, terutamanya bagi mereka yang tidak masuk pada sesi yang pertama tadi. Kebaikan lapar, kamu hendaklah mengetahui bahawa ada beberapa kelebihan lapar, iaitu lembut hati. Yang pertama lembut hati sehingga dapat merasakan kelazatan atau zuk ketika mengerjakan ibadah. Dia rasa lembut hati dia untuk merasakan kelazatan, mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan ibadah.
Dia rasa manis dalam merasakan ibadah. Dan bahkan para alim ulama kita, kalau ulama-ulama tasawuf membicarakan tentang rasa manis ibadah ini, kalau kita pernah merasa kemanisan itu, kata guru kami, sebenarnya ada lagi manis yang lebih daripada itu. Kita jangan sampai macam kita dah rasa manis and then kita kita dah rasa dah manis, dia statik habis. Sebenarnya bila kita rasa manis, sebenarnya ada lagi tingkatan yang lebih manis. Sebab itu kenapa saya sebut macam ni? Sebab itu ada orang yang memang dia bangun, contoh dia tidur memang sekejap dan bahkan sampai tahap dia tak sabar nak tunggu malam. Para ahli sufi tak sabar nak tunggu malam hanya untuk bangun beribadah pada Allah. Kita tak sabar tunggu malam, tak sabar nak tidur je lah, cepatlah nak tidur kan. Tidur lepas tu besok bangun. Macam tu je lah. Tapi mereka tak sabar untuk tidur malam sekejap, semata-mata menunggu malam sekejap, tidur je sekejap untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tahajud dan menghidupkan malam, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi apa punca kepada kekuatan hati mereka? Itu yang kita nak tengok tu, macam mana boleh dapat kekuatan ini. Yang saya sebut tadi adalah dengan kurang tidur. Kurang tidur, macam mana nak dapat kurang tidur? Dengan kurang makan. Bila kurang makan, lah semua-semua tadi akan dapatlah sekali, dapatlah bangun. Bila dapat itu semua, maka bila dia solat dengan hati, dengan makan, dengan perut yang tak lapar, maksudnya selesa, maka dia akan dapat menghayati amal ibadah dia. Berbanding dengan perut yang kenyang, dia nak tunduk, sujud, rukuk. Cuba tengok orang perut kenyang kan, lepas makan maghrib contohnya kan, berbuka, terus solat, macam mana rukuk, macam mana sujud, kadang-kadang air nak terkeluar balik sebab terlalu banyak makan. Sehingga tak selesa. Jadi macam mana nak ibadah itu, nak rasa zuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak rasa manis kalau kita tak melalui jalan-jalan kemanisan itu. Jalan-jalan mujahadah tadi memanglah nak tunggu, tapi dia akan dapat kemanisan bila kita melalui jalan mujahadah tadi. Tapi kalau kita ikutkan nafsu, nak makan, dia tak akan dapat rasa kemanisan tu. Lepas tu tak dapat, sebab itu akan jadi apa? Akhirnya dia akan zikirnya pun kurang, solat pun ala kadar, baca Al-Quran apatah lagi. Ni mujuk ada Ramadan baru nak buka Quran contohnya kan. Dan bahkan kadang-kadang ada je yang bagi alasan tak sempat jugalah nak baca Al-Quran. Saya selalu cakap macam ni je. Kalau yang malas sangat nak baca Al-Quran kan, kalau sebenarnya bukan tak ada masa, ada. Bagaimana bagi alasan tidak ada masa? Kalau boleh scroll handphone dan sebagainya tu masih boleh lakukan seperti biasa, bermaksud kamu banyak masa untuk Al-Quran sepatutnya. Satu je jawapan yang boleh saya berikan, saya kata apa, sebenarnya bukan kamu yang tak nak baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tak nak pandang kamu. Al-Quran yang tak jadi benda tu biar kita yang tanya, kenapa aku tak buat? Kenapa? Sebab tidak dipilih. Kenapa aku tidak dipilih? Sebab rupa-rupanya aku tidak menjaga dekat bab-bab ini. Jadi inilah antara yang boleh kita muhasabahkan bersama untuk kita dapat merasakan kemanisan dalam beribadah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang kalau betul-betul orang tu merasakan tenggelam dalam ibadah itu yang sampai kalau kata apa, nyamuk gigit pun tak terasa kan. Maksudnya memang betul dia tengah fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawajuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengerjakan ibadah, khusus tempat ibadah umum. Kalau saya ingat almarhum ustaz, maksudnya arwah suami, masa ketika berzikir, beliau ada, kita panggil almarhum ada amalan yang khusus untuk zikir pagi dan petang, iaitu zikir 1000 kali la ilaha illallah pagi dan 1000 kali petang la ilaha illallah, dan memang meninggalnya pada hari Jumaat bulan Rejab dan keadaan 5 hari saja sakit lebih kurang, dan hanyalah dia boleh mengucapkan la ilaha illallah dan zikrullah sahaja ketika itu. Tak boleh cakap apa-apa dah. Itu satu perkara yang saya lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana keadaan itu, kerana ketika beliau berzikir la ilaha illallah 1000 kali itu memang tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu tu maksudnya betul-betul straight habis 1000. Habis 1000, melainkan emergency, tapi setakat ni tak ada emergency lah, bukan setakat ni memang dah habis, meninggal kan. Tapi ketika maksudnya tidak akan berhenti, maksudnya dah start, dia memang akan fokus 1000 habis. Tawajuh, maksudnya tawajuh dan memang merasai kelazatan ketika berzikir. Bila orang yang tenggelam dalam zikir, memang akan tenggelam lah. Itu yang bila bergerak badan, bukan kata menari, tak, sebab memang badannya dia asyik, dia kita panggil apa, dia tenggelam lah dalam zikirnya itu. Sebab dia merasakan zuk dan kemanisan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf dia? Tak lama sebenarnya. Tak lama. Kalau saya tengok, kalau waktu Allahumma salli ala Muhammad,
waktu sebelum maghrib. Biasa Ustaz akan guna yang kalau pagi biasa lepas subuh tu Ustaz akan kejar untuk, Ustaz akan solat subuh berjemaah di masjid, dan pagi-pagi tu, maksud sebelum pergi ke sekolah Ustaz mengajar kan, Ustaz akan gunakan masa tu betul-betul. Kalau waktu cuti, contoh kalau terlepas masa yang sepatutnya dibuat, beliau akan bagi tahu saya, abang tak zikir lagi ni. Dia seolah-olah macam abang ni tak solat lagi ni, ibarat macam tu. Ganti. Maksudnya mesti pagi tu akan buat juga 1000 kali. Memang Masya Allah lah. Dan memang itu je yang boleh kita kata apa, disebut ketika hujung akhir hayat dia. Dan meninggal pada bulan Rejab dan hari Jumaat. Dan bahkan Masya Allah, bila kita sebut tentang kemanisan, kelazatan, apa antaranya? Antaranya adalah bagaimana yang saya sebut keadaan suami ketika nak meninggal tu, antara kita sebut tentang sakaratul maut, yakni bila seseorang tu nak meninggal dunia, dia akan ada perbuatan-perbuatan yang pelik. Maksudnya dia dah nampak dah diri di mana sebenarnya. Dah terbuka dah hijab-hijab yang sepatutnya antara kita dan dia. Dia je lah nampak, kita tak nampak lah kan. Okay. Tapi Allahumma salli alaihi wasallam, antara yang saya nak cerita, antaranya apa? Dia menggunakan kan ada drip air. Sebab waktu zikir tu masa tu ada waktu zikir beliau. Iaitu saya kata sebelum maghrib tu, nak masuk maghrib tu maksudnya itu waktu zikir beliau. Dan masa itulah ke hospital untuk sebelum wadat lah masa tu. Dan di ward yang kita menunggu tu kan pasang drip air. Kan ada kita panggil wayar. Maksudnya beliau menggunakan itu untuk jadi tasbih. Maksudnya tak sedar. Kan ada wayar yang dia buat drip air tu untuk tasbih. Maksudnya dia dah biasa begini, jadi macam tu. Itu antara perkara lah. Maksudnya antara yang kita panggil apa, tenggelam dengan zikir tu dalam keadaan sakit pun nak buat juga, dan tak perasan yang dipegang tu adalah drip air. Saya kata, abang saya ada bawa ni tasbih. Saya kata kan. Tapi dia tak, maksudnya dia tak menjawab. Dia teruskan zikir itu. Itu saya nak sebut tadi apa, bila dia sampai rasa kelazatan, kemanisan dalam beribadah, isteri dia depan pun dia tak kisah. Maksudnya dia kata, maksudnya memang itu waktu khusus dia untuk zikir, dia kena habiskan. Itu contoh. Nak cakapnya orang yang memang dia dah merasai kemanisan dia dalam lafaz. Ini contohnya lafaz la ilaha illallah yang almarhum Ustaz tunjukkan tadi. Itu contohlah yang ada depan mata saya sendiri. Nak cakap apa, memang tenggelamlah dengan ibadah. Memang tenggelam dengan ibadah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah mengundiakan rasa kemanisan itu. Ada rasa, bila kita rasa manis itu, dan kenapa hari ini kadang-kadang ada orang dia berasa beribadah, seronok dia beribadah itu, tapi esok hilang. Sengaja Allah hilangkan. Sebab apa? Allah suruh kita usaha dan usaha untuk capai. Aku pernah rasa manis yang dulu, tapi aku tak dapat lagi nak rasa Allah. Dia akan usaha untuk capai balik. Sebab tu iman ada Yazid wa Yanqus, dia ada turun naik dia. Memang itu sengaja Allah biarkan begitu. Dan memang pesan para alim ulama kita, ahli sufi, maksudnya kalaupun kamu merasakan kemanisan ketika kamu beribadah, sebenarnya ada lagi lebih manis daripada apa yang kamu rasa itu. That's why kita akan, ni dah manis, kita dah rasa seronok. InsyaAllah akan dapat lagi. Tetapi ingat, satu pesan guru saya, yang kita buat ibadah ini bukan untuk cari rasa. Sebab rasa makhluk. Kita buat ini untuk dapat redha Allah, untuk Allah. Maka bila kita cari Allah, untuk Allah, Allah akan beri rasa itu. Kena faham, tujuan beribadah tu untuk apa? Bukan untuk cari rasa. Tapi adalah untuk Allah, tapi Allah yang akan hadirkan rasa itu. Jadi kat situ kena betul lah. Niat tu kena betul. Okay? Yang kedua, cerdik hati kerana kenyang menyebabkan kejahilan. Cerdik hati. Lain dia punya intonasi. Kebaikan berlapar adalah cerdik hati kerana kenyang akan menyebabkan kejahilan. Kerana kenyang akan menyebabkan kejahilan. Yang ketiga, menghilangkan nafsu untuk mengerjakan maksiat. Ya Allah, kalau dah berlapar, mana taranya nak buat maksiat tu kan? Penat lah kan nak mengerjakan maksiat. Dan menekan nafsu yang selalu menyuruh melakukan kejahatan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya, meringankan tubuh badan untuk mendirikan solat. Ini kita dah sebut tadi jenis-jenis solat. Apa dia, apa yang kita sebutkan rukun, apa itu syarat, apa yang digambarkan, apa yang dibahaskan, bagaimana orang yang mengerjakan solat sahaja, dia hanya cukup rukun dan syaratnya hanya seperti kepala dan badan. Maksudnya tak ada anggota dia apa semua. Kepala dan nyawa.
Dan bila dia melakukan sunat ab'ad, dia umpama ada anggota badan, kalau dia tak buat, dia umpama solatnya cacat lah, tak ada apa-apa dia punya anggota badan. Tapi kalau dia buat secara keseluruhan termasuklah sunat hay'ah, maka cantiklah solatnya, sempurnalah kejadian sebagai seorang manusia, iaitu dia punya segala kepala, anggota badan, rukun pula apa tu, anggota badan, rambut dan kukunya, maka cantiklah kejadiannya, sempurnalah solatnya. Okey. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mengerjakan ibadah. Dan satulah, maksudnya antara kita panggil motivasi untuk kita boleh bangun malam, antaranya adalah yang disebutkan oleh guru kami, bagaimana kita tahu ciri-ciri ahli syurga adalah mereka yang dahulunya adalah orang yang berqiyamul lail, ataupun lebih khusus adalah yang bertahajud di tengah malam, menghidupkan malam. Maksudnya ciri-ciri ahli syurga adalah mereka yang dahulunya di dunia adalah mereka yang mendirikan malam. Jadi sebab itu kalau kita susah sangat nak bangun malam, kita susah sangat walaupun solat sunat 2 rakaat, kita kena tanya, adakah aku terpilih sebagai ciri-ciri orang yang akan masuk syurga. Itu cara untuk kita push diri kita untuk bangun walaupun solat 2 rakaat. Dan dari segi kaedah fiqh, kalau kata solat ditanya, maksudnya kalau solat malam ini antara solat yang banyak rakaat dengan 2 rakaat tapi bacaan panjang, mana lebih afdal? Jawapannya adalah rakaat yang sedikit tapi bacaan yang panjang, lebih afdal. Tetapi baginda Nabi SAW kalau bangun tengah malam, baginda akan solat ringkas, 2 rakaat ringkas saja dulu, baru dipanjangkan yang lain-lain. Tapi kalau bermulanya ringkas saja dulu 2 rakaat. Jadi pushlah diri kita untuk sekurang-kurangnya 2 rakaat untuk kita laksanakan solat malam. Untuk khusus untuk solat malam. Tapi macam saya sebutlah berkali-kali pun di mana-mana kelas saya akan sebut, tetapi kalau sekiranya ada hutang solat fardu, kena qada solat fardu, maka qadalah solatnya. Janganlah ditinggalkan pula solatnya, tinggalkan solat fardu ataupun solat yang wajib itu untuk mengejar solat sunat. Itu salah pula. Cuma kita nak cerita kalau bab yang biasa, maksudnya kita bangun malam, maka dirikanlah solat itu untuk bangun malam yang mudahnya adalah salah satunya, itulah salah satu kebaikan daripada berlapar. Kemudian yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, yang kelima, menghilangkan rasa mengantuk yang boleh menghalang daripada ibadah. Kebaikan berlapar adalah dia tak mudah rasa mengantuk yang boleh menghalang dia daripada beribadah. Dan yang terakhir adalah merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit, macam kita sebut tadi, kerana adanya sifat qanaah. Apa itu merasa cukup? Iaitu qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan bila dia rasa cukup dengan apa yang ada, sebab dia rasa syukur dengan makanan yang sedikit dia boleh makan dan sebagainya, maka dengan harta yang sedikit pun dia boleh dapatkan makanan hanya untuk memudahkan dia beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Dia akan memudahkan untuk dia, kita panggil apa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita dah sebutkan tadi keburukan kenyang, iaitu tidak merasa sedap ketika mengerjakan ibadah, menambah keinginan hawa nafsu. Kemudian tidak ada perasaan belas kasihan kepada orang miskin kerana ketika dia kenyang, dia menyangka semua orang juga kenyang. Tidak seperti dia lapar, dia akan merasa simpati terhadap orang miskin yang juga lapar sepertinya. Inilah juga antara hikmah kenapa diwajibkan berpuasa. Itu yang kita sedang lakukan ini. Bila kita merasa lapar, kita akan tahu seperti orang yang kita panggil apa? Seperti orang miskin yang selama ini yang susah untuk kenyang. Kemudian sukar mengingat ilmu yang boleh memberi manfaat. Ini juga keburukan kenyang. Dia sukar mengingat ilmu yang boleh memberikan manfaat. Sebab itu memang antara anak-anak yang nak masih belajar, terutamanya jangan banyak sangat makan. Sebab nanti susah nak menghafal. Orang yang hafal Al-Quran kan sukar untuk mengingat ataupun memahami ilmu-ilmu yang diberikan, sedangkan ilmu yang dicurahkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian orang yang memiliki iman yang sempurna selalu berulang alik ke masjid, dan orang yang terlalu kenyang pula selalu berulang alik ke tandas. Ini keburukan kenyang. Kita terlepas part ni tadi, minta maaf. Orang yang memiliki iman yang sempurna selalu berulang alik ke masjid, dan orang yang terlalu kenyang pula selalu berulang alik ke tandas. Ya, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat yang terakhir adalah 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi kuantiti. Orang yang benar dia hanya sekadarnya untuk
elakkan daripada memudaratkan akal dan menyebabkan kematian. Kemudian yang setengah cupak sehari, cukup makan setengah cupak sehari itu memenuhi seperti suku perut. Itulah yang diamalkan oleh Sayyidina Umar dan sebagian para sahabat. Okay, mereka makan segantang gandum untuk setiap 7 hari, iaitu seminggu. Dan kemudian secupak setiap hari, memadai makan secupak setiap hari. Kalau kata lebih daripada itu, kita masih berada di peringkat orang awam. Ya, kemudian 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi keutamaan, iaitu paling tinggi dia lapar selama 3 hari ataupun lebih, yang disebutkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berlapar selama 6 hari. Kemudian yang kedua adalah pertengahan, makan sekali setiap 2 hari. Dan yang ketiga adalah tahap rendah adalah makan sekali setiap hari, yakni mereka yang makan sebanyak 2 kali sehari tidak termasuk dalam kategori berlapar sama sekali, dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Apapun untuk kita beritahu bahawa selama ini yang kita boleh fahami bahawa berlapar itu juga adalah satu amalan yang dikira sebagai ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mudah-mudahan dengan banyak berlapar maka akan mudahlah untuk kita bangun melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah malam, dan daripada situ kuranglah tidur dan kuranglah kita panggil apa, keinginan ataupun syahwat ataupun kepada dunia, dan menyebabkan timbulnya rasa qanaah, dan menyebabkan bila cukup ada yang kita dapat rasakan itu, maka akan bertambahlah rasa syukur dalam diri kita, dan kita akan rasa sempurna, rasa cukup, rasa qanaah tadi, walaupun kita hanya mempunyai sedikit harta. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa sampai di sini sahaja untuk petang ini. Jazakumullah khairan katsira. Saya minta maaf atas salah dan silap. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa banyakkan berdoa pada bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, dan antara waktu-waktu yang disunnahkan untuk berdoa adalah sebelum berbuka. Jadi tengok sunnah-sunnah yang ada, maka setiap sunnah itu kaitkan untuk mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berniat itu, dengan pahala-pahala yang banyak, maka akan melahirkanlah pahala-pahala yang lain juga. Okay, jadi itu sahaja untuk petang ini. Jazakumullah khairan katsira. Saya tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.